Ready. Mantap. Assalamualaikum guys, selamat datang ke Hanafi Moklas Channel, channel yang mengunboxing mainan-mainan yang pemilik. Di video kali ini special sikit, aku akan unboxing action figure yang aku hunting dekat Angkor Mall 2-3 minggu yang lepas. So aku berkesempatan lah untuk unboxing pada video kali ini. Dan ini dia guys, Pacific Rim. Salah satu movie yang aku minat pada tahun 2013. Masa tu aku tengah praktikal. Ceritanya mengisahkan manusia berlawan dengan kaiju untuk mengelak daripada kepupusan lah. Okay. Kaiju ni semua besar-besar, lebih besar daripada bangunan. Jadi manusia semua bersatu padu untuk mencipta satu teknologi heavy mecha ataupun Jaeger. So Jaeger tu boleh bersaing lah dengan kaiju-kaiju yang ada, yang muncul. Okay. So salah satu filem yang aku sangat-sangat showkan kepada anda semua lah untuk tonton. Lagi-lagi kalau anda suka filem-filem fight-fight yang besar-besar macam ni kan. Ini salah satu filem yang aku sangat showkan. Memang best gila, okay? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Okay guys, sedia maklum, ini adalah dia punya kotak coklat dia ya. Kotak cover untuk melindungi kita punya art cover yang sebenar. So pada aku cukup nice lah. Simple tapi padu. Nice. Mantap. Okay, kemudian ini pula adalah logo Heavy Mecha ya. Okay, nice. Ini dia guys, penampakan kita punya art cover untuk kita punya figure Shino Alpha 15 tahun ke atas Aku sangat suka dia punya art cover, sangat cantik. Jadi Shino Alpha ni dia daripada Russia Soviet Empire So teknologi daripada belah sana lah. Memang padu Dia macam ala-ala tanker nuklear ataupun pusat jana kuasa nuklear berjalan macam tu lah. Kepala unik gila. Ini Shino Alpha, ini Pacific Rim. Untuk bahagian belakang pula kita ada dia punya legal staff ataupun product information. Kau boleh baca kalau kau nak baca, okay? Dan atasnya ada kita punya gambar Shino Alpha dia lah, terpampang luas macam tu, besar, nice. Okay guys, masuk untuk kita tengok untuk bahagian dalam pula. Okay guys, ini adalah penampakan untuk bahagian dalam dia ya. Ini ada plastik dan kita boleh nampak kita punya figure. Wow, bau cat tanah. Memang baunya menyengat gila. Memang bau-bau cat-cat yang untuk kau cat-cat besi-besi macam tu lah baunya, okay? Okay, kita dapat dua partition layer, satu blister tembus pandang untuk kita punya figure. Dan bahagian bawahnya pula untuk gabus styrofoam. Dia dapat dia punya base, instruction manual dengan kita punya tangan berganti lah kat sini. Okay guys, ini apa yang akan anda dapat jika anda beli action figure ni. Masuk untuk kita tengok satu persatu dan kita sembang dengan penuh kelebatan. Okay guys, untuk aksesoris yang pertama kita dapat emblem Pacific Rim. Aku sangat suka, mantap. Untuk yang kedua pula kita dapat tangan tambahan. Aku sangat suka dia punya battle damage, dia punya konsep painting dia tu sangat nice, sangat jelas. Kita boleh nampak macam kesan-kesan besi-besi lama kan yang dah fighting. Dia punya fingers ni pun ada apa ni, artikulasi dia bahan getah PVC. Dia sangat-sangat best lah. Okay, dari dia punya gimmick dia, kau boleh nampak dia punya absorber pun sangat baik. Nice, mantap. Kita dapat sepasang Okay, nice. Nanti kita boleh tukar-tukar kalau nak tukar. Okay, ketiga pula kita dapat dia punya base. Aku sangat suka dia punya konsep base dia. Dia macam ala-ala dekat hanger Jaeger macam tu. Ada pipe-pipe dia dicat. Dia macam ala-ala dah kesan-kesan calah-calah. Nice. Tengah ni besi. Okay, yang selebihnya plastik. Nampak ni besi ni. Nampak? Ini plastik dan tengah-tengahnya ni besi. Jadi itu teknologi yang memudahkan kita punya figure untuk display lah. Sebab figure kita terpakai magnet dia bukan pakai stand base lagi. Mantap guys. Okay, keempat pula kita dapat dia punya card. Ni card Infinity Studios Ini macam card jaminan lah. Okay, kalau kau ada macam ni. Kalau berlaku apa-apa LED tak hidup ke, tangan patah ke, langsung kau boleh guna ni kot. Okay, nice. Mantap. Dan yang last sekali kita dapat instruction manual ni lah. Kita kena baca dulu apa je kelemahan, apa je yang boleh dan tak boleh tentang kita punya figure. Semuanya dia dah bagi tahu lah kat sini. Takut-takut ada apa-apa yang kita tersalah langkah ke, patah ke, memang nangis lah, okay? Dia tak banyak, tapi kita kena baca dan ambil tahulah segala apa je gimmick-gimmick yang telah dibagi, okay? Mantap.
Ini dia guys, figure yang bakal kita sembang dengan penuh kelebatan. Mark 1 Shino Alpha, Russian Soviet Technology Empire. Wow, aku sangat suka dia punya konsep dia. Kita boleh nampak ni, dia punya kesan-kesan apa, painting dia, sculpting dia, dia punya kesan-kesan abu-abu, kesan-kesan cala dia memang mantap guys. Cuba tengok guys, dia punya panel line dia memang nice. Okay, ini dia punya cockpit dia kat tengah-tengah ni untuk pilot duduk. So mechanical dia sangat-sangat bagus lah. Design dia memang nice. Aku sangat suka Shino Alpha daripada dulu lagi. Design dia unik, memang padu. Kena pula Infinity Studio keluarkan figure dia, memang aku belilah walaupun aku tak makan selama sebulan. Nice ni tangan dia. Wah, padu guys. Panjang dia tangan dia macam King Kong. Alamak guys, tak tipu kan, memang padu. Wow, ada logo bintang Soviet. Okay, nice, aku sangat suka. Okay, dan ini pula untuk bahagian kaki Okay guys, untuk artikulasi, untuk bahagian atas ni dia bukan kepala, tapi dia ada sedikit artikulasi sekali dengan bahagian kokpit dia, ikutlah dia satu kesatuan. Untuk tangan dia pula, kalau kau nak artikulasi ni, kau kena hati-hati, kena main-main dulu. Okay, dia boleh menegak, tak ada masalah, tapi kena hati-hati ikut step macam ni lah. Okay, supaya tak bergesir, tak patah. Okay, ada sikit butterfly joint dan boleh pusing 360, tak ada masalah. Bicepnya ada artikulasi. Okay, nice nampak ni. Untuk siku dia pula single joint, jangan paksa nanti patah. Ada single joint tapi cukup padu sebab dia ada gimmick dia untuk keting tangan. Kita boleh nampak dia punya absorber dia. Okay, dan dia boleh pusing. Kalau tak silap aku, nampak? Kau boleh pusing 360, tak ada masalah. Okay, nice, mantap. Jadi untuk bahagian fingers dia ada artikulasi Lepas tu ada pemegang dia ni. Kau cabut dulu pemegang dia ni kalau kau nak cabut, ataupun kau tak nak cabut pun tak apa, terpulang pada kau lah. Okay, kau nak masa tu. Okay, nice, aku sangat suka, mantap. Jadi dia punya dada tak ada artikulasi, tapi pinggang sedikit saja. Okay, kaki dia pula boleh naik ke depan setinggi ini, cukup tinggi dan tidak letoy, itu yang paling penting. Kalau tak ada letoy ni sedap sikit lah kalau kau nak main display nanti. Okay, kangkang tak boleh sebab terhalang untuk bahagian plate dekat pinggang dia. Ke belakang tinggi ni je, itu pun terhalang juga bahagian plate dekat bahagian buntut dia. Okay, nice, mantap. Pehanya ada sedikit artikulasi, tapi yang special untuk artikulasi dia bahagian lutut dia lah. Ni kau nampak ni, aku dah tunjuk satu benda. Okay, untuk lututnya dia double joint, tapi double joint dengan penuh mekanisma. Ada sistem mekanisma kat sini lah. Nampak ni, absorbernya pun naik tau. Nampak? Ini biasa. Bila kau buka je kan, dia ada dua sisi bermain kat sini lah. Okay, memang nice gila. Aku sangat suka dia punya teknologi memang bagus guys. Okay, dia punya ankle-nya boleh singit-singit, tak ada masalah. Ke bawah tak ada masalah, ke atas pun tak ada masalah. Okay, nice. Dia punya ujungnya pun ada artikulasi. Nampak ni. Jadi guys, untuk harga figure ni sekitar 1k lebih sedikit. Dan pendapat aku boleh katakan kualiti dan detail figure ni aku kasih 9.5/10 dan artikulasi 8.5/10. Sangat-sangat berbaloi untuk dikoleksi. Okay guys, ini adalah perbandingan dengan beberapa figure yang ada dalam koleksi aku, supaya kita nampaklah ketinggian macam mana. Okay, Cherno Alpha reaching target zone. Disengaging transport. Position Miracle Mile. Cherno Alpha holding the coastline. Beacon is on. jadi guys, apa pendapat anda semua tentang action figure yang aku unboxing ni? Boleh tulis kat bahagian komen di bawah. Jangan lupa like, komen, share, subscribe channel ni, tekan tombol loceng supaya sentiasa mendapat update yang terkini macam channel yang mengunboxing mainan-mainan pemilik. Dan link seller aku tak ada kat description. Dan jumpa lagi bersama dengan aku Hanafi Moklas di Hanafi Moklas Channel pada next content unboxing action figure pemilik di masa yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.